Seorang anak yang berumur 14 tahun berdiri di hadapan kubur arwah ayahnya dan memberikan tazkirah kepada orang ramai. Ini adalah satu benda yang sangat hebat. Tengok video ni. Dia telah meninggalkan dunia. Dia telah meninggalkan cinta dunia. Dia telah meninggalkan semua yang berkaitan dengan dunia kecuali amalan-amalannya. Dan mungkin pada esok hari atau hari yang sedemikian, kita juga akan dijemput olehnya. Sehinggalah masa itu sampai, cubalah kita untuk memantapkan amalan kita dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Sesungguhnya ayah saya pernah berkata, bila seseorang mati, dia bukanlah mati yang sebenar. Dia hanyalah berpindah alam. Jadi, saya harap kita semua boleh ambil iktibar daripada peristiwa ini untuk menjadikan diri kita dan diri sekeluarga dan semua umat Nabi Muhammad SAW semua dijemput Allah dengan baik dan masuk syurga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila saya melihat video ini, saya teringat akan satu hadis Nabi SAW yang mana menyebut apabila mati seorang anak Adam itu, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Dan salah satunya adalah waladun salih yad'u lahu, iaitu anak soleh yang mendoakan. Begitu hebat didikan ayahnya dan arwah ayahnya, Allah yarham Dr. Aiman, dan kita patut mengambil pengajaran dan semoga kita dan generasi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang satu hari nanti akan mendoakan kita apabila kita mati. Allahu a'lam. Assalamualaikum.